memang Ustaz boleh fokuskan kepada setiap tajuk yang mana dia boleh jawab soalan tadi lah. Jadi dia tahu semua tajuk dekat yang join seminar hari ni balik kat Ustaz lah. Antara cabaran dia belajar naik tingkat 5 ni, kalau kita tengok setiap form ni dia lain-lain. Daripada lower, bila naik upper ni dia macam mengejut sikit. Macam tiba-tiba tahu kena error semua. Start dari lower form 1 hingga form 3 tu kita orang kebanyakannya kita orang PKP. So kebanyakan daripada kita orang ni daripada sekolah Cina. So kita orang tak ada basic bahasa Arab tu. Bila masuk ke form 4 tu tengok bahasa Arab tu macam susah. Lepas tu bila join Nahwu Method ni kita ada belajar tips cara-cara nak tahu pasal basic bahasa Arab ni, cara-cara tips untuk hafal, untuk buat satu-satu benda dalam bahasa Arab ni. Jadi menyebabkan tu rasa mudah. Bila rasa dekat form 5 ni kita rasa macam oh gini je bahasa Arab, mudah je bila kita ada teknik untuk buat satu benda tu. Dekat Darul Azhar pening lah, macam banyak lagi syllabus pasal bahasa Arab ni dia cover. Contoh macam nak saja kita banyak faham macam musyawarah ni. Jadi macam dadah ni kita banyak dapat tahu cara-cara mudah untuk faham bahasa Arab. Jadi tak risau lah sebab mudah lah untuk hafal. Memang best sebab sebelum ni online, tapi hari ni depan-depan rasa dia lain macam, rasa dia ilmu betul-betul sampai. Orang kata biasa orang kata bahasa Arab ni susah, tapi bila Ustaz Arif datang kongsi dengan kita orang semua, kita orang rasa macam lah orang ada teknik dia jadi mudah. Jadi orang kata boleh skor lah, memang ada harapan yang tinggi. Cerah orang kata harapannya kalau nak dapat A tu dalam bahasa Arab, insyaAllah. Saya sangat mencadangkanlah method ni untuk dipanggil di sekolah. Sebab untuk pada pelajar-pelajar yang masih lagi orang panggil sesat, tak jumpa jalan keluar dekat dalam bahasa Arab ni, insyaAllah Ustaz Arif ni akan bantu jumpa jalan penyelesaian tu, dan insyaAllah akan lebih rasa seronok lah untuk belajar bahasa Arab. Kalau korang nak belajar bahasa Arab, DM kami sekarang.